Nusa korang lah. Say sorry dulu lah. Saya sudah sorry. Bila? You sorry. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Sakit betul hati bila tengok video ni. Korang bayangkan, dalam suasana orang sibuk nak balik kampung nak sambut raya bola-bola seekor bangkok hayut warga asing ni selamba dah berpak kereta dia dekat kawasan Keleh. Kan sekejap ya, sejam lebih dia sidai orang sampai mangsa terpaksa tunggu dalam keadaan berang. Yang paling celaka bila owner asal takut nak turun. Dia hantar kawan dia dulu yang pakai kurta putih ni kononnya nak tolong alihkan. Tapi tengoklah gaya dia. Muka selamba, pegang telefon, pusing-pusing macam tak bersalah. Orang sekeliling dah bising. Anak-anak mangsa dah menangis tunggu dalam kereta. Dia masih boleh buat muka blur. Dengar sendiri apa yang akak nyamuk. You datang sini, you call sorry tak ada ya. Tak kisahlah you punya ke bukan. Susah sangat kena cakap sorry. Sejam tahu aku tunggu. Anak aku kat dalam memang patut pun kena jerkah. Datang tempat orang buat perangai menyusahkan hidup masyarakat. Selepas tu sepatah perkataan maaf pun susah nak keluar daripada mulut. Dalam menyusahkan, rupa-rupanya kereta Volkswagen Ply WSK 7311 ini bukan dia punya. Bila abang baju hijau tu sound suruh owner sebenar turun, barulah terhegi-hegi nak minta maaf. Kau ingat kau seorang je ke nak raya? Orang lain pun ada mak bapak dekat kampung. Ada urusan. Ada anak kecil yang dah rimas tunggu berjam-jam disebabkan kebodohan kau. Pengajaran besar untuk popak warga asing ni kalau dah menumpang dekat negara orang, tolonglah ada CV dan otak. Dengan ikut sedap hati kau je nak parking. Kalau tak reti undang-undang, jangan gatal nak bawa kereta. Pergi pakai parking luar. Dengan buat menyusahkan dan menyakikan hati orang tempatan. Kita harap pihak berkuasa ambil tindakan tegas pada pemilik kendaraan macam ni. Jangan biarkan perangai biadab dan mementingkan diri sebegini jadi barah dalam komuniti kita. Kepada warga asing yang tak ada otak macam ni, memang selayaknya korang kena kecam dan berambus. Mana? Kasih dia turun bawah. Biar laki settle. Macam mana biar terlepas? Pak, kesian tau. Mahal semua tunggu sejam. Ya Allah, pukul 3 nak sampai kampung ke bapa. Ya Allah. Tahulah ya Allah. Ni. Dia yang pakai kawan dia punya. Ni ya, buat gasing. Tangan aku shaking, kau tahu tak menunggu sejam. You. Halo. Hello. You datang sini. You call sorry tak ada lah. Bukan saya punya kereta. Tak kisah, you punya ke bukan? Susah kan nak cakap sorry? Okay, sorry. Sejam tau aku tunggu. Anak aku kat dalam. Anu thale ka liya yaar jindi gaddi hai munde hu. Kau hajar kau Panggil dia turun. Kau pata nahi ki karte pe anu thale ka. Takkan tak dengar kita orang hot. Dia turun. Dia turun. Lagi sikit tak nak kau polis tau. Dia Kau tidak kereta ni dia, kenangkut. dia turun you pergi parking lain. Nusa korang lah. Say sorry dulu lah. Saya sudah sorry. Bila? You sorry siapa? You punya sorry, saya sorry. I sorry dengan you tadi. Saya sorry. Bukan ini saya punya. Dengar ini. Tangan aku dah menggigil ni tau. Jangan tarik ente. Orang mau balik. Tangan aku dah menggigil ni. Lebih tunggu kau. Dia turun. Di sini. Lupa sama orang minta maaf. Orang mau balik kampung. Orang? Kau ingat kau seorang je ke nak raya? Kau betul-betul lah. Kau betul-betul. Mana you masuk lock tadi? Dengan kereta kau problem. Aku dah shaking ni. Aku rasa nak lempang orang. Lock kat mana tadi? Lepas yang susah sangat orang nak buka. Kat mana you kan? Ya Allah, You kenapa tak kau... tahu macam mana you boleh tahu buka. Jom. You jangan susahkan orang. Tahu? Jangan susahkan orang. Tolonglah claim. Okay, sorry bos. Oh. Dia tak ada stiker. Dia sudah turun. Lagi sikit tau I mau report tau polis. Kalau tidak ini kereta kena angkut jangan turun, sampai dia I bagi you punya kawan masuk balai Kau hajar tau. Dia tak ada nampak, saya tak ada nampak dia kat Kau sini. cukup bagi aku sabar Nanti saya cari ni kereta. Sorry bos. Aku tak nak lah Kau parking kat sini Kau kan nak parking kat luar nak menyusahkan orang Kau dengar ni Bukan kau seorang je nak raya tau. Cakap dengan kau. Banteras segala noda desa kuasa buka